Malam demi malam, aku masih di sini, mencari jawapan tentang masa depan aku sendiri. Penat, kecewa, takut gagal. Kadang-kadang aku rasa aku tak cukup kuat. Setiap kesilapan buat aku hilang arah. Semakin aku cuba, semakin banyak yang gagal. Bila lihat orang lain berjaya, aku mula bandingkan diri sendiri. Adakah aku mampu, atau aku hanya sedang bermimpi terlalu tinggi? Tapi jauh di sudut hati, masih ada suara kecil yang belum mengalah. Aku mula menyusun langkah. Sedikit demi sedikit, aku bangun semula. Ilmu bukan sekadar untuk lulus peperiksaan. Ilmu ialah cahaya yang membimbing kehidupan. Aku jatuh berkali-kali, tapi setiap kegagalan mengajar aku untuk terus berdiri. Aku mula percaya bahawa kekuatan sebenar sudah lama ada dalam diriku. Akhirnya aku faham, kejayaan tidak datang dengan mudah. Ia lahir daripada usaha yang tak pernah berhenti. Aku mungkin pernah lemah, tetapi aku memilih untuk tidak menyerah. Adiwira sebenar bukan yang memiliki kuasa luar biasa, tetapi yang berani melawan ketakutan dirinya sendiri. Setiap langkah kecil hari ini sedang membentuk insan luar biasa pada masa depan. Aku bukan adiwira berjubah. Aku hanyalah seorang murid yang belajar untuk bangkit, berilmu, berdaya tahan dan berkeyakinan. Kerana adiwira sebenar ialah diri kita sendiri.